Assalamualaikum sahabat. Sedih tengok ni Abang Belo ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa dah jadi dengan Malaysia ni? Ya, bang, saya Azlan, pegawai Datuk Seri Saidan Kasim, bang. Datuk Seri Saidan Kin Salam, bang. Baik. Ini Datuk Seri ada bagi sumbangan saya, bang. Ya, Datuk Seri, terima kasih banyak. Belakang patah tu. Ini baru lepas mana? Baru lepas kan. So far macam kejadian hari tu macam mana? Mungkin boleh cerita. Diorang kata abang, diorang dah halau abang 3 kali. Tidak sama sekali. Tidak betul. Saya nak jumpa diorang pun saya takut. Kalau saya jumpa diorang, aku pun rasa kena hampas. Sebab saya menjadi tak boleh say. Saya nak mohon saya. Baik saya tak tahu prosedur macam mana. Jadi saya ni ada sakit, ada hari pasar. Saya nak cari duit hari pasar. Satu tu hari pasar, satu lagi raya. Abang kata abang orang warga asing, abang orang Malaysia. Saya orang Malaysia. Saya yang Sabah. Yang tu saya mohon dia sebaik aku. Dia bantu saya. Saya punya kemahiran ni berniaga je. Berniaga je yang saya boleh. Sebab saya memang nak berniaga. Jadi saya ada adik seorang yang masih belajar. Gas tu saya Lepas habis ni baru buat report polis lah. bina buat polis. Semalam tu 2 kali berhenti nak balik rumah. 2 kali berhenti tepi jalan. Abang simpan nombor saya, nanti saya call. Datuk Seri Saidan akan bantu abang. Abang jaga diri baik-baik, bang. Jaga diri baik-baik. Seluruh rakyat Malaysia bersama abang. Abang jaga diri. Abang jaga diri baik-baik, okey? Terima kasih banyak. Saya mohon doakan saya dan keluarga saya. Apa yang kau buat jadi? Kalau mati orang tu tanya. Kalau mati orang tu tanya. Kalau mati orang tu macam mana? Kalau mati orang tu macam mana? Woi, apa lu?